Okey, kita sambung dengan soalan nombor 2. 4.7 juta tolak 100,000 tambah 21/10 juta. Tapi kalau kita baca soalan semula, dia kata selesaikan dan nyatakan jawapan dalam perpuluhan juta. Masa kamu buat kerja tu, dia tak kisah kamu nak gunakan apa, tapi jawapan akhir mesti dalam bentuk perpuluhan. Jadi cikgu punya suka adalah cikgu tukarkan dulu semua kepada perpuluhan. Okey? Jadi bagaimana nak tukar pada perpuluhan? Contohnya 100,000 nak tukar perpuluhan macam mana? 100,000 bahagi 1 juta. Okey? 100,000 bahagi 1 juta, maksudnya 1 juta di luar. Okey? Jadi 100,000 bahagi 1 juta, nombor dalam ni kecil, nombor luar besar. Jadi tak boleh lah. Jadi kosong. Dan letakkan titik. Sini pun letak titik. Okey? Dan kita boleh taruh kosong sini. Okey. Kosong, berapa banyak kosong? Ikut suka hati. Jadi, bila kamu darabkan 1 juta dengan kosong, akan kamu dapat kosong. Dan di sini akan ada tolakkan, akan ada baki sebanyak 100,000. Dan turunkan kosong. Dan nombor ini sebenarnya adalah 1 juta. Dan kita boleh bahagi dengan 1 juta, dapat 1 dan tolak akan dapat 1. Ini cara nombor ni nampak sikit keliru Patutnya kita buat asingkan 3 macam tu. Okey, jadi ini adalah 0.1 juta. Tolak 0.1 juta. Bagaimana pula dengan 21/10 juta? 21/10 juta bermaksudnya 2 berapa juta. Okey, jadi yang 2 tu dah tak timbul isu. Jadi 1/10 ni saja. Jadi 1 bahagi 10. Okey, di sebenarnya sama macam ni. 1 bagi 10. Jadi kosong juga di sini. Tolak kosong, ada baki 1. Kamu boleh tambah berapa desimal pun kamu nak. Selepas kamu letak titik, kamu letak titik. Dan tambahkan kosong di sini. Turunkan kosong. Jadi 10 bahagi 10 atau 10 darab 1/10. Jadi kamu patut tahu bahawa 100,000 ialah 0.1 juta. 1/10 pun 0.1. Jadi di sini adalah sebenarnya adalah 2.1 juta. Jadi cikgu ulang, 100,000 adalah dalam perpuluhan ialah 0.1 juta. Dalam pecahan ialah 1/10 juta. Okey, jadi nombor itu kamu tak perlu buat sentiasa. Kamu boleh tuliskan, letakkan 1/10 dalam pecahan, 0.1 dalam bentuk perpuluhan dan 100,000 dalam nombor bulan. Kamu cuba hafal. Okey? Jadi di sini kita akan tolakkan 4.7 dan tolak 0.1. Baik, kita dapat 7 tolak 1 adalah 6. 4 tolak 0 adalah 4. Jadi 4.6 juta. Okey, ni juta. Dan 4.6 ni tambah dengan 2 1/10. Jadi 4.6 tambah 2/10 tu dah tukar pada perpuluhan, dia akan jadi 2.1 juta. Jadi kedua-dua ni mesti ditulis juta. Tidak nilai dia lain Jadi dia tambah, sini juga ada juta, sini akan 7 dan sini 6. Dan jawapan dia 6.7 juta. Kita tengok soalan B, 0.8 juta tambah 900,000 darab 6. Kalau 100,000
ialah 0.1 juta. 900,000 ialah 0.9 juta. Okey? Dan kamu tengok sini ada tambah dan darab. Jadi maksudnya kita kena darabkan dulu 900,000 darab 6. Ataupun 0.9 juta darab 6. Okey, jadi cikgu akan darabkan dekat sini. Jadi kita akan dapat jawapan tu dalam juta. 9 darab 6, 54. 4 dan 5. Dan 0 darab 6 ialah 0. Tambah 5 ialah 5. Dan tengok di sini ada satu tempat perpuluhan. Jadi di sini pun jadikan satu tempat perpuluhan. Jadi jawapan untuk 900,000 darab 6 ialah 5.4 juta dalam perpuluhan juta. Dan kemudian kita tambahkan dengan 0.8. Jadi 0.8 juta tambah 5.4 juta. Okey, jadi jawapan tu masih ada dalam juta. Jadi 8 tambah 4, 12, naik 1, 1 tambah 0 tambah 5 ialah 6. Jadi 6.2 juta. Soalan C, 21.5 juta tambah 4.02 juta bahagi 6. Kita boleh bahagi dulu ataupun bukan boleh. Kita kena bahagi dulu. Okey? Sebab ada tambah dan bahagi, kita kena buat bahagi dulu. Jadi di sini cikgu akan buat 4.02 bahagi 6. Jadi 4 bahagi 6 tak boleh. 4 kosong. Dan tolong kosong. 4 tolak kosong ialah 4. Dan kemudian turunkan kosong jadi 40. Pastikan letakkan titik dulu sebab ada titik di sini. Jadi 6 darab 7, 42. Dah lebih. 6 darab 6, 36. Jadi 6 darab 6, 36. Dan bakinya 4. Turunkan 2. Jadi 42. 6 darab 7, 42. Okey. Jadi pembahagian untuk 4.02 juta bahagi 6 ialah 0.67 juta. Jadi kemudian kita tambahkan dengan 21.5 juta. Jadi disebabkan jawapan dia nak dalam perpuluhan, cikgu akan tukar perpuluhan. 21.5 juta bermaksud ialah 2, berapa juta. Jadi 1/5 ini kita tukar pada perpuluhan dengan membahagi saja, iaitu 1 bahagi 5, 1 di dalam. Yang atas duduk dalam, yang bawah letak di luar. Jadi 1 bahagi 5 seperti biasa tidak ada. Jadi kosong perpuluhan. Jadi kosong tolak ni, tolak kosong dapat 1. Dan nombor ni kita boleh tambah. Okey, 1.0. Dan letakkan turun bawah. Jadi kemudian 5 darab 2 ialah 10. Jadi 0.2 tambah dengan 2 ataupun 1/5 juta itulah 0.2. Dia tambah dengan 2. Jadi maksudnya 1/5 juta ni ialah 2.2 juta. Jadi kita nak tambahkan 2.2 juta dengan 0.67 juta. Jadi kita kata 2.2 juta tambah 0.67 juta. Okey, mungkin kamu kurang selesa dengan ni. Jadi kita padamkan supaya nombor yang di atas tu juga punya 2 tempat perpuluhan, tambahkan saja kosong. Jadi akan jadi juta. Dan tambahkan jawapan dia juga juta. Jadi 0 tambah 7 ialah 7. 2 tambah 6 ialah 8. Letak titik. 2 tambah 0 ialah 2. Jadi jawapannya ialah 2.87 juta. Soalan D, 8.071 juta tolak 2 darab 0.92 juta. Ada tolak dan darab, kita kena selesaikan darab dulu. Jadi kita kena darabkan dulu 2 dengan
0.92 juta. Jadi 0.92 juta darab 2. Jadi 2 darab 2, 4. 9 darab 2, 18 naik 1. Dan 0 darab 2 ialah 0 tambah 1 ialah 1. Dan kita akan dapat di sini lah juta. Tapi bukan 184 juta. Sebab sini ada 2 tempat perpuluhan. Selepas titik ada 2 nombor. Jadi kita kena pastikan selepas titik ada 2 nombor. Jadi sertakan titik di sini. Jadi 1.84 juta. Jadi kemudian kita ambil 8.071, tolak jawapan ni. Okey? Jadi mungkin kita tulis di bawah sini untuk menunjukkan kita buat yang ni dulu ya. Jadi 8.071 juta dan tolak dengan 1.84. 1.84 juta. Okey, kita letak kosong untuk menjadikan cukup 3 tempat perpuluhan. Okey, jadi dan kemudian tolak 1 tolak 0 dan 1, 7 tolak 4 ialah 3, 0 tolak 8 tak boleh. Pinjam 1 dari 8 tinggal 7. Ini 10, 10 tolak 8 ialah 2. Letakkan titik perpuluhan dan 7 tolak 1 ialah 6. Jadi 6.231 juta. Dalam kes ini, ada tolak dan ada bahagi. Kita kena selesaikan bahagi dulu. 3.003 juta bahagi 3. Kita akan gunakan dalam bentuk perpuluhan. Jadi, 3.003 bahagi 3. Jadi, 3 darab 1, 3. Tiada baki. Turunkan 0. Naikkan titik perpuluhan dan 0 tak boleh bagi 3, turun 0 lagi dan korang turun 0 nombor kedua, masih 0 lagi, tolak 0 lagi dan turunkan 3. 3 darab 1 tolak 3. Tak ada baki. Jadi jawapan dia lah 1.001 juta. Dan bagaimana kita nak tolakkan 5/4 tolak 1.001 juta itu bagaimana? Okey, jadi di sini kamu kenalah tukarkan nombor pecahan ini kepada perpuluhan. 5/4 ialah 5 berapa? Yang berapa itulah cikgu akan tukarkan 1/4 juta kepada nombor perpuluhan dengan membahagi 1/4. Jadi 1 tak boleh bagi 4, naikkan 0, tolak 0, ada baki 1 dan kemudian 1 ini maksudnya 1.0. Nak letak berapa 0? Letak je. Cikgu letak 3. Kalau tak gunakan, nanti kita padam balik. Okey? Jadi kemudian pastikan letakkan titik perpuluhan di atas dan turunkan 0 yang pertama. Jadi 4 darab 2 ialah 8. Jadi 10 tolak 8 ialah 2. Turunkan 0. 4 20. Sifar 4 ada 20. Itu 4 darab 5, 20. Okey, 20. Dan tak ada baki. Jadi kamu kena ingatlah 1/4 juta ialah 0.25 juta. Dan 0.25 juta kalau nak tukar kepada nombor bulat, kamu darabkan dengan juta, kamu pindah ke titik perpuluhan sebanyak 6 kali, kamu akan dapat 250,000. Tapi itu tak ada kaitan di sini ya. Jadi apa yang kita perlu buat ialah sekarang ni kamu kena tahu 5/4 ialah 5 dengan tambah 0.2, jadi dia jadi 5.25 juta. Dan yang perlu kamu tolak ialah 5.5 dengan jawapan bahagi pembahagian ni. Jadi kita akan tolakkan 5.25 juta tolak dengan yang ini
disebabkan ini ada 3 tempat perpuluhan, cikgu letakkan tambahkan kosong dekat sini untuk menjadikan 3 tempat perpuluhan dan tolak 1.001. Ini ada juta, ini juga ada juta. Okey. Dan kosong tolak 1 tak boleh. Pinjam 1 dari 5 tinggal 4. Dia jadi 10. 10 tolak 1 ialah 9. 4 tolak kosong ialah 4. 2 tolak kosong ialah 2. Dan titik perpuluhan dan air sekali 5 tolak 1 ialah 4. Jadi jawapan dia ialah 4.249 juta. Soalan F, 3/4 juta darab 4 bahagi 5. Okey, bagaimana kita nak buat tu? Okey, sebab dia nak jawapan dalam perpuluhan, kita akan tukarkan nombor-nombor juta ini kepada perpuluhan. Yang lain tak ada nombor perpuluhan kan? Okey. Jadi 3/4 juta ini ialah 3 bahagi 4. Jadi dapat kosong di sini, turun, tolak, dapat 3. Dan 3 maksudnya 3.0. Dan turunkan kosong. Dan 4 darab, okey, jangan lupa titik dahulu. 4 darab 7, 28. Ada baki berapa? Ini 10. Ini 2. 10 tolak 8 ialah 2. Tak cukup kosong, kita tambahkan kosong lagi. Dan masukkan jadi 20. Dan 4 darab 5, 20. Jadi 3/4 juta ialah 0.75 juta. Jadi kalau darab dan bahagi, bagaimana kita nak selesaikan? Kita buat daripada kiri ke kanan. Dalam kes ini bermaksud 3/4 juta darab 4 dahulu. Ataupun 0.75 juta darab 4. Jadi 0.75 darab 4. Okey? Jadi 5 darab 4, 20. 7 darab 4 ialah 28. Tambah 2 ialah 30. 0 dan 3. Dan 0 darab 4 ialah 0. Tambah 3 ialah 3. Tapi jawapannya bukan 300. Tetapi pastikan ada 2 tempat perpuluhan. Jadi di sini 3.00 iaitu bernilai 3 juta. Okey? Okay, dan kemudian kita nak bahagi dengan 5. Kita nak 3 bahagi dengan 5. Ataupun kita boleh letak 3.00. Mana-mana pun betul. Tambah kosong tak ada masalah. Jadi kosong di sini dan tolak. Ada baki 3. Letakkan tempat perpuluhan. Turunkan kosong yang pertama. 5 darab 6, 30. Dah habis. Sebabkan titik perpuluhan kita tak perlu tambah lagi. Jadi jawapannya adalah 0.6 juta. Okey. Tetapi cikgu baru perasan sebab ini 3.4 juta ni boleh juga kalau kita nak darab dulu. Terus darab. Maksudnya darab 4, lepas tu bahagi 5. Dalam kes ini kenapa? Sebab cikgu nampak sini baru perasan 4 dengan 4 ni boleh potong je. Jadi 3 ni darab 1. Jadi dapatlah 3 juta bahagi 5. Lepas tu kamu sambung kat sini. 3 juta bahagi 5 sama dengan 0.6 juta. Okay, jadi maksudnya kamu taklah perlu tukar dulu. Kamu boleh selesaikan dengan mengikut yang kamu nak dahulu. Dan kemudian akhirnya pastikan jawapan dalam bentuk perpuluhan. Soalan G, 7 darab bracket 0.75 juta tambah 3/5 juta. Dalam bracket mesti dibuat dahulu. Walaupun dalam bracket ini tambah.
yang di luar ni darab. Jadi bod emas B adalah untuk bracket. Selesaikan dalam bracket dahulu. Jadi 0.75 juta tambah dengan 3/5 juta. Jadi 3/5 juta tukarkan dulu kepada bentuk perpuluhan. Okey. Jadi 3/5. 3 juta bahagi 5. Okey, jadi 3 tak boleh bagi 5, tak kosong. Dan ada baki 3. Dan 3 bermaksudnya 3.0. Kita boleh letak saja untuk perpuluhan ni. Jadi turunkan kosong. Pastikan dulu sebelum bahagi, ni nombor ni ada titik sini. Letakkan dan jawapan dia 0. something. Jadi 5 darab 6 ialah 30. Jadi tiada baki. Jadi 3/5 juta adalah 0.6 juta. Jadi kita akan tambahkan 0.75 tambah dengan 0.6. Jadi kita kata 0.75 tambah 0.60 juta. Okey, di sini ada juta. Di sini juga ada juta. Jadi 5 tambah 0 ialah 5. 7 tambah 6 ialah 13. Naik 1 dan 1 di sini. Jadi jawapan dia 1.35 juta. Jadi jawapan dalam bracket ini ialah 1.35 juta. Dan baru kita darab dengan 7. Jadi 1.35 juta darab 7. Okey, dan jawapan ni akan ada juta lah. Jadi 5 darab 7 ialah 35. 3 darab 7, 21 tambah 3, 24. Dan 1 darab 7 ialah 7 tambah 2, 9. Okey. Dan soalan ni 1/35 maksudnya ada 2 tempat perpuluhan. So jawapan ni pastikan ada 2 tempat perpuluhan. Iaitu letakkan titik di sini. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 9.45 juta. Soalan H. 4.38 juta tolak 1.9 juta bahagi 9. Ada bracket, selesaikan dalam bracket. Bracket lebih kuat daripada bahagi. Okey, jadi selesaikan dalam bracket. Dan disebabkan jawapan dia nak dalam perpuluhan, kita akan tukarkan 4.38 juta kepada perpuluhan. Jadi 4.38 bermaksud 4 berapa juta. Berapa itu ialah kita akan tukarkan 3/8. 3 bahagi 8. Jadi kita tak boleh bagi, dapat kosong. Dan kita boleh tambahkan titik perpuluhan. Dan letakkan kosong, turunkan kosong di belakang. 8 darab berapa? Sebelum itu, titik perpuluhan dulu letak. 8 darab 4, 32. 8 darab 3, 24. Dan 10, ada 6. Boleh letak kosong lagi. Turunkan kosong tersebut. 8 darab 7, 56. Dan ada baki 4. Letak kosong lagi dan turun ke bawah. Dan 8 darab 5. Ialah 40. Tiada baki. Jadi kamu boleh cuba ingat. 3/8 adalah bernilai 0.375. Nilai 3/8 ialah 0.375 dalam bentuk perpuluhan. Jadi, ini adalah bernilai 4.375 juta. Jadi, kita boleh tolaklah sekarang. Iaitu 4.375 tolak 1.900 juta. Jadi jawapan tu pun ada juta. 5 tolak kosong ialah 5. 7 tolak kosong ialah 7. 3 tolak 9 tak boleh. Pinjam 1 daripada 4 tinggal 3. Dan sini ada 13. 13 tolak 9 ialah 4.
turunkan titik perpuluhan, dan 3 tolak 1 ialah 2. Jadi jawapan dalam braket itu ialah 2.475 juta. Baru sekarang kita akan bahagikan dengan 9. Jadi 2.475 juta bahagi 9. 2 tak boleh bagi 9. Jadi maksudnya kosong. Turunkan kosong di bawah. Tolak dapat 2. Dan turunkan 4. Sebelum kamu bahagi, pastikan titik perpuluhan letakkan dulu. Jadi 9 darab 2, 18. 9 darab 3, 27. Jadi kita ambil 2 dan 18 di sini. Okey, dan tolak 14 tolak 8 ialah 6. Turunkan 7, jadi 67. 9 darab 7, 63. 63 tolak, jadi 7 tolak 3 ialah 4. Turunkan 5, jadi 9 darab 5, 45. 45. Tiada baki. Jadi jawapannya adalah 0.275 juta.